Masak apa? Masak kari. Masak kari untuk first day. Tu sekarang tengah buat kemas-kemas susu-susu sementara tunggu kereta. Okey. Bos kita tengah susun barang. Okey. Kita boleh memancing di sana. Kau bawa apa? Saya bawa tenaga saya. Betul. Ini kita beli barang masakan. Itu yang barang frozen kita untuk bawa esok. So ni barang-barang kita. Mama tanya, kau ada apa-apa memotong rambutnya semua dah ambil ke? Ada. Dah ambil? Dah ada. Okey, Tania. Salam. Mak, adik jatuh tangga. Kedebak sakit. Tapi boleh tak pantai balik dulu? Boleh bersikap. Tunggu Ford sampai. Model dah tadi. Masukkan tangan kau. Afiq. Kau duk ikat kucing tu kenapa? Awak ditangkap. You masuk jail. Alah bodoh tak. Mak, adik jatuh tangga. Kedebu sakit. Lepas tu? Susu. Ni pindah rumah ke pergi camping? Hei, senang. Dia yang depan tu kena rendah. Pak Usul kata situ depan tu boleh letak yang rendah-rendah dia sebab dia ada shutter tu. Ya. Pak Usul dah pesan dah. Jangan kurang 2,000 tu je. Kereta pertama. Mesti korang. Dekat tempat awak usul boleh letak barang lagi. Ada takar dua. Cik, baju dah kena perkemahan perdana. Kita nak balik. Hah? Oi, Depan. depan. Habis tu tak payah pergi kemah macam tu. Tu function. Nyamuk dah masuk kereta. Pukul pun tak guna. Cik nasi dulu. Nasi. Boleh tutup tak? Boleh. Ini ni. Selamat pagi. Sekarang lagi mana? Camping. Dekat? Tak tahu. Diorang tak tahu. Tapi aku tahu. Dekat Bentong. Saya driver dan juga bapa saya. Gimana? Gimana Rafiq cakap? Dia tadi cakap gimana? Sekali lah. Sekali lah. Kan dapat duit pun. Dan dia dapat simpan emang nak gerak ke Bentong. Angkat barang. Makaran. Nak pergi jumpa nenek tu. Ni nak pergi buat. Sekarang kita dekat mana pun tak tahu. Tapi jadi jalan kita orang tak ikut jalan biasa. Kita orang ikut jalan lain. Sebab jalan jam 4 jam kalau ikutkan. Tapi kita dah kurangkan ada lagi dalam 30 minit untuk sampai dekat campsite kita orang. Sepatutnya check in pukul 10. Tapi sekarang dah pukul 12:08. So kita tak check in lagi. Ruki. So ramai nak pergi tandas. Ngantuk. Sakit kepala. Kepala kan sakit kepala.
Kopi. Kita tunggu dalam pergi tandas. Malas saya tandas sebab macam ramai orang tau. Sebab ni semua orang pergi tandas. Kita tadi dulu. Tapi jalan ni kan seram tau. Tapi best. Best. Nanti aku akan masukkan footage untuk video jalan tu. Sumpah best. Semoga dimudahkan perjalanan kami. Semuanya berjalan lancar insyaAllah. Bye. Semua teruk lagi tidur. Caca? Oh tidur juga. Caca dekat. Alhamdulillah dah sampai. Bangun tidur dah ni. Sekarang kita nak masuk. Seram. Baru bangun tidur. Pergi ni bukannya nak cari yang adventure sangat. Kita nak bagi dorang nak rasa. Lepas tu nenek pun kita tak nak bagi rasa macam bosan asyik duduk rumah macam tu. Sebab kalau pergi yang adventure tak boleh nak bawa nenek. Tak ada yang boleh. Kursi roda. Banyak senang ke akan nak cari yang tak ada kursi roda, yang boleh pakai untuk orang berkursi roda. Rumah tu atas tu kita punya ke? Ya, atas tu kita punya. Macam kita atas tu rumah sini. Sekarang dalam kereta putih ni ada nenek. So kita nak bawa nenek naik atas. Boleh macam mana? Alhamdulillah selamat sampai. Dalamnya nenek happy. Semoga semuanya berjalan. Nanti kita akan update mana kita boleh update. Kita cuba sedaya mana boleh kita simpan segala kenangan. Sebab ni first family day untuk family Bila Mama. Bye. Boleh? Apa kasut bunga-bunga macam tu pantai lah. Nak suruh tak? Nak suruh nenek kita Baru. Pasal baru. Nantilah dulu. Kita nak kena pasang kemah dulu coy. Apa masak nasi dulu? Kak Su baringkan nenek dulu biar rehat, baru Kak Su tolong. Tak apa. Kak Su masak nasi dulu boleh? Boleh. Masak terus masak nasi. Bang, nanti bang. Bang. Kuat sikit. Okey. Kita gunakan kasut lagi. Oh, dia boleh tapak bawah. So pakai zipper. Kita buat Sebab ada yang dalam tu ada pecah-pecah sikit. pasang batu. Ada lumut batu semua. Tak ada macam awak. Kalau tak ada batu-batu lagi sakit. Tak pun kalau ada stokin. Dia nak mandi habis. Mungkin sebab Kalau korang ada stokin Kita ke. datang cuma memang pakai slipper, bukan nak pergi Tu pekan. pasal. Tapi kalau Sejuk. Ni yang area ni abang punya. Memang tak ada orang lain yang campur lah kemah-kemah. Pinky tak point. Okey, selamat datang ke Pahang. okey boleh. Tadi saya ikut Karak. Tapi dia punya camp dia 4 jam. Pasang balik. Nenek. Nek. Balik-balik cepat lah. Tapi jangan. Akak akan cakap bawa tayar besar. Jepul lah. Memang tak boleh. Tayar besar. Lawang je. Terus sampai. Ada lain tak? Wow. Yo, kasut baru. Kasut baru. Hari ni tema Flora and Fauna. Peace, Nek. Peace. Tangan kau kenapa tu? Peace. Kau ada minyak?
Minyak panas. Masak apa? Kan saya memasak. Saya kan kerja dengan mama. Bukan masak. Tolak. Gini. Nenek punya outfit macam pergi tepi pantai. Tengok air terjun. Nak mandi ni? Oh. Rendam-rendam kaki. Sejuk Nenek tak sejuk. Tak sejuk. Tak sejuk. Hei, kulit lagi tebal daripada orang muda. Itu yang kita nak. Nak pergi depan sikit. Dia jaya lah kot. Depan sikit. Nak pergi depan sikit. Pergi depan sikit. Weh. Ni tak boleh pusing. Ni tak ada. Ni tak ada. Pak Ustaz tak nak bagi nenek merayau. Oi, ni macam tayar sport ni. Macam tak sabar nak terjunnya semua ni. Kau nak ambil apa tu? Part time. Air betul lah kau? Air bukit. Jarang saya nampak macam air slime ke apa ke. Biasalah dia. Dia bawa muka dia. Kakak malam-malam tak Dia tengok muka dia tengok lantai. Sama kan mak? Dengan tanah tu. Dia bijik-bijik. Dia lawa ni. Mestilah lawak. Pinjaman Tuhan ni dek. Main Tuhan ni nenek kau ajar. Siang pun sejuk. Nak mandi malam. Tidur Mama dah letak bawa sweater. Sama. Saya bawa baju tebal. Alah, jangan tak tahan masuk je balik nenek tu. Tidur. Bukan jauh pun. Penuh. Tak apa. Bilik dia besar lah. Kan tu lah. Luar, boleh tak hantar boleh tidur. Dia siap buat rem macam tu. Dah. Tak suka masak. Hasil baik. Ni aku nak pergi. Pasang kemah. Dia duduk sini tu nak panas ni. Panas ni. Aku ngundur-ngundur kan aku yang jatuh. Kan? Ngundur-ngundur. Sana tak jatuh, sini yang jatuh. Ngundur-ngundur-ngundur. Nampak kan? Nampak? Nampak? Memang kan? Jangan kena tanah. Panas kalau nanti takut. Ni air dia berat tu.
Lampu lah, apalah. Tunggulah boleh jam. Ada dekor lagi? Ada. Nasi lagi? Itu kopi. Yang ni kalau Wah, makan dulu. ya. Siapa yang rajin camping Apa kayu tu? Ni binatang takut. Kayu tas ni kalau Google pun dia akan ni. Binatang-binatang buat. Ada jual. Tak apa. Letak dekat depan pintu ke. Saya maafkan kau. Dia tinggalkan dekat ni lah kawasan-kawasan sini. Jadi dia ada bau kan. Takut. Nak bangun dia lah. Macam ni. Saya ada 4 batang. Dah settle pasang kemah. Ada pasang kemah. 3 kemah. 2 kemah. 2 kemah, 1 dom. So sekarang semua orang tengah makan. Nak pergi ambil charger. Nak tempat ni tak? Okay. Kita bagi tengok tempat ni. Aduh. Aduh ranting. Kita orang tempat atas tu. Kita orang kemah pertama, kemah kedua. Lepas tu tepi ni ada 2 chalet. Tu chalet untuk nenek dan budak-budak yang lain. Kenapa tak lipat? Oh, dah buka dah. Okay. Kita dah. Situ merupakan ujung sekali tu Pak Usu dengan Aunty Zura punya chalet. Nenek dengan Kak Su. Ini dom kita untuk makan-makan dan masak-masak. Okay. Kemudian warna oranye kemah kita orang. Mama, ayah, aku dan Aisyah. Yang kecil tu kemah untuk anak-anak kat sini. So macam Adif, Afiq dan Akil, maybe diorang akan tidur dekat sini. Adik-adik tolong dia nak tray. Nak tray. Tray nugget. Cepatlah. Tak ada tempat ni kat sana. Aku anak ambil barang lagi. Cepat Memang itu je. Lagi best. Apa? Tapi masak ni lah. Saya hijau kau banyak. Kenapa? Nak kunci. Tepi kemah ayah tu. Ni paling kecil ke api ni? Macam tu lagi. Allah. Rumah yang mana boleh masuk? Belah ni. Dia pula air. Kat mana beg hijau kau? Okay, let's go. Makan nugget kepada mereka-mereka. Daging. Tak cukup garing. Dah macam tu mah. Daging macam tu. Kopi-kopi tak ada? Apa benda dia ni? Baju mandi. Tok risau tu bila jalan belik-belik lah dekat ni mak ni kan. Dia buat ragam. Takut dia risau kan dia. Dia pergi mana kita pergi mana ni dengan rambut pergi baby kahwin. Oh, tu nasib baik tak ada arik. Kalau ada arik. Itu lama. Dia lama je tak tahan. Tadi kan sekejap ke 2 jam dia boleh tahan. Ni keram pula muntah dia duduk belakang sekali. Nanti balik ambil ubat dengan uncle sebelum ni. Ada ubat buat tahan muntah. Tak berapa suka jalan ni pasal jalan berbelit. Berpusing. Tapi kalau kita tudang lewat sangat bang. Tapi tenang. Dia macam keempat kita dah lalu apa. Dia lah tu. 3 kita dah gerak. Keempat sangkut kan dia. Takut gerak apa kan. Pun lambat tu. Ya. Dia kan memang cakap keempat kan. Kita dapat tengah hari. Makan tengah hari tu. Lepas kedua kita dah tak kemas. Kita dalam 1 jam lah kemas ni. Kalau kita awal pagi pun kita kemas je. Bukan kita tak ada. Biasa kita orang pagi-pagi kemas, tutup kemah apa semua.
Tinggalkan baju tempat baju. Yang mana yang pakai? Turun nak. Ayah kena pilih dulu. Ni Kak, mandi dulu ni. Sudah mandi ni dulu. Ni dah masuk boleh di atas ni betul-betul balik. Dah hacum dah. Licin ni. Adik, janganlah dekat. Atoh. Sini lah. Satu, dua, tiga. Tiga. Empat. Ni jangan tarik tegang sangat, nanti nak tutup tak boleh. Tutup balik, tegangkan balik tali. Ni awak betulkan dulu. Ambil je. Okey. Yang ni baby pun sama. Getah. Ni ada getah. Baby dengan abang ni punya lain. Abang ni memang jenis lain. Okey, ni simpan. Okey. Dek, cikgu. Lepas ni dia nak ajak bapak dia pergi mancing. Okey. Tali. Kak Su, Okey. TV. Dah ada. Kenapa? Dah set dah TV nya. Su, dia rasa sedap. Ya memang. Kalau dah tak habis, Kak Su. Sedap. Sedap. Masuk mulut Kak Su. Faham? Bentung. Bentung faham. Lalu masak-masak. Ini ada seat paling depan, seat paling murah. Ni seat paling mahal. Tapi rasa macam level ni, depan tu seat paling mahal. Seat nombor berapa? Sekali lah. Okey, depan straight. Berasak-rasak. Okey, naik, masuk. Okey. Ni belakang. Kenapa kita jaga yang udang tu? Lambat lama. Nak masak. Kejap ni. Nak goreng dah. Sedap ni bau. Bau. Ayah. Kenapa? Bau udang. Kenapa? Nak air? Minyak angin. Kak Su. Minyak angin. Goreng dia lah Kak Su. Minyak angin nenek ada? Ada? Nenek minyak angin. Dia pening asap. Apa kot? Nak
Air teh bunga. Teh bunga. Nenek minum teh bunga tak? Minum teh bunga. Kuning-kuning. Bunga matahari. Kita menu untuk hari ni, kita ada udang bakar. Ada ayam bakar. Tak nak. Kambing bakar. Lagi apa? Makan lah tu. Nenek. Makan. Masak Teh apa? Air bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah tak susun macam dekat. Nak nombor berapa? Tu. Dah. Minyak angin. Dekat dalam seorang. Mana budak-budak yang lain ni? Mancing? Pergi memancing. Memancing. Mancing. Kat mana? Kat sana. Nak ikut? Dia tak nak. Dah panjang itu kat sepotong kan? Air siap dulu ni. Kau dulu pergi atas. Tak aku tadi. Mama tengok. Aku ikan lah. Nenek macam lebar. Oh, bekas teguk dua. Lebih. Ini kalau boleh buat lari, buat lari. Oh. Dia buat thumbs up weh. Beauty Sleeping Beauty. Lagi sulur macam ni pun dia tak terjaga mah. Cukup. Nah, anak beranak. Kiri baca.